Nasi lemak kopi saudara ni Farah. Ini ada orang buta lah peminat nasi lemak. Dia suruh bagi tahu dia beli air zam-zam itu. So air zam-zam tu dia bercampur dengan air lain pula. Dan satu lagi ada air biasa, tapi dia tulis nama cakap itu zam-zam water. So ini kadang-kadang confuse nama yang biasa tak boleh, tapi macam mana boleh kan? Tapi Afdal, kalau kita bertanyakan kepada ada insan ni, dia baru bilang dah ada mengajarkan umrah. Balik banyak tu bertanyakan kepada beliau. mesti bertong-tong ayat zam-zam balik tu. Haji Luqman yang tak bersama kita soal tadi. Ambil berkat sikit Allah. Haji sihat ya? Alhamdulillah. Asal balik Langkawi. Luqman balik Mekah, dia balik Langkawi. Terima kasih lah Langkawi lah itu. Okeylah, alhamdulillah. Dan saya pun rasa bebas sekarang, 36 ekor dah keluar. Ada lagi? Cuba Ustaz, ada? Tak ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masuk dalam dia masuklah. Okey, apa dan juga kali ini kita akan membincangkan tentang penyakit kencing manis dan juga terapi tawaf dalam perubatan Islam. Tuan dia. Okey, nak tanya pada Ashraf dulu tentang penyakit kencing manis ni. Mungkin dari segi pengalaman ataupun kes-kes sebelum ni yang pernah Ashraf sendiri rawat. Okey, Assalamualaikum. Kita bercakap pasal kencing manis ni, semua orang tahu lah kencing manis macam mana kan. Sebenarnya kencing manis ataupun dikenali dengan diabetes ya. Kalau di Malaysia ni dalam 14.5% daripada 26 juta penduduk Malaysia mengalami penyakit ni lah. Dan macam-macam cara yang boleh ubat kencing manis, ada yang menggunakan hospital, ada yang menggunakan insulin, dan salah satunya menggunakan Al-Quran. Dan banyak kesan adalah akibat yang bila mengalami kencing manis yang kalau tak terkawal. Daya ingatan saya juga agak kuat. Hari tu cakap Langkawi, Ashraf ada bagi tahu. Lepas rawat orang Langkawi semua, banyakkan di Langkawi itu banyak kes-kes gangguan gitu kan. Tapi di Terengganu saya kata banyak kes-kes kencing manis. Di Terengganu. Betul, dia ada sebut. Di Terengganu ya. Kalau macam ikut saya punya pengalaman lah kan, setiap tempat tu dia ada macam orang cakap Speciality. environment yang berlainan. Maksudnya kalau macam Langkawi tu saya rasa dalam 70% kot yang mengalami Gangguan. Malah dulu Langkawi tempat jin sedang dulu ni orang panggil. Kalau dia Terengganu tu banyak yang sakit fizikal ni. Kencing manis. Boleh Jadi juga. ada antara faktor dari segi keturunan sahaja ataupun kalau macam kita tak ada sesiapa yang ibu bapa atau mungkin yang tak ada kencing manis, so kita boleh dapat juga tu. Saya mak ada kencing manis, jadi saya ada waris di sini. Oh, okey. Warisan kudu lama macam. Lebih kepada keturunan ke atau macam? Dia apa ni, depends terhadap environment, kadang dari segi makanan, dari segi apa yang buat seharian, dan juga kadang boleh kena immunity juga kan. Itu memang boleh melalui kaedah rawatan Islam. Rawatan Al-Quran boleh. Boleh, insya-Allah. Kalau kami akan, kalau datang ke tempat kami akan bagi surah-surah yang berkaitan dengan kencing manis. Sebab kencing manis ni banyak kesan dia terhadap kita. Terutama sekali buta, mata kecil, rabun, pinggang juga ya. stroke, banyak dia boleh attack dalam tubuh badan kita ni. Terutama stroke. Itu yang orang. Baik, sebelum kita dedahkan ayat yang sesuai untuk penyakit kencing manis, sementara anda bangun duduk depan TV ni ambil pensel, kita sama Luqman tadi. Terapi. Tadi tentang terapi tawaf dalam perubatan Islam. Apakah itu? Assalamualaikum. Ramai orang yang pergi ke Mekah membuat haji, umrah, bertawaf ya, ataupun sa'i dan sebagainya. Dan tetapi ramai tidak tahu rahsia tawaf. Ya, mana kita melakukan tawaf sebagai ibadah sebagai haji atau umrah. Dan ramai hanya melakukan tawaf itu semata-mata untuk menunaikan rukun haji dan rukun umrah ya. Jadi sebalik tawaf tu dalam kaedah perubatan, saya tak kencangkan kenapa tawaf sebenarnya dari segi perubatan kita boleh menjadikan tawaf itu sebagai satu terapi dalam menyembuhkan penyakit-penyakit yang kita ada dalam badan kita ni ya. Dan dia punya caranya memang mudah, mana kita ikut cara kita tawaf macam biasa ya. Tapi di dalam tawaf tu kita boleh masukkan doa kita sendiri. Mana selepas kita melakukan doa tawaf tu ataupun niat tawaf tu dalam pusingan pertama, kedua, ketiga, selepas baca doa-doa biasa dalam pusingan tawaf tu, kita selitkan doa kita kepada Tuhan apa yang kita hendak, seperti nak
sembuhkan sakit kecil manis, sakit kanser. Baru-baru ni saya ke Mekah dan saya membawa pesakit yang sakit kanser. Jadi dalam tawaf tu saya suruh pesakit tu sendiri yang mendoakan, ya. Dan selepas melakukan 77 keliling tawaf tu di depan pintu Kaabah tu, doa juga di situ. Lepas tu kami bawa kepada dalam Masjid Ismail tu, doa di situ. Jadi melakukan doa dalam tawaf ada salah satu caranya untuk kita memohon kepada Tuhan, dan tiada lagi tempat yang sebaik-baiknya di Kaabah untuk memohon kepada Tuhan. Jadi pada siapa yang pergi ke umrah atau pergi ke haji, jangan lupa ini banyak caranya untuk kita. Ini satu bentuk terapi, ya, boleh ubat jauh dari sana. Baik, kita terima satu panggilan. Halo. Hello. Ya. Assalamualaikum. Hello. Halo. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayam baru berkumpul nampaknya. Okey, ada soalan silakan. Okey, saya nak bertanya sedikit. Saya ada saudara mara yang mengalami penyakit kencing manis yang dikategorikan sebagai kritikal. Ya. Contohnya dah ada potong jari, potong kaki, ataupun dalam kategori nak buta. Gangren badan, Dengan rawatan ayat Quran ini boleh mengurangkan ataupun menahan daripada ianya berterusan. Itu saja soalan saya. Okey, terima kasih puan. Waalaikumsalam. Ada contoh ke? Ada bukti ke? Ada terbukti ke? Ramai yang datang ke klinik kami yang ada sakit kecil manis ni, ramai yang dah yang sembuh, ya, tapi penyembuhannya bukan macam hari ni kita amalkan ayat tu minggu depan baik, tidak. Dia makan masa yang lama, kadang-kadang 6 bulan, setahun, ada yang berterusan. Jadi setiap kali kalau kami orang sakit tu datang sesudah rawatan, kami akan tanya berapa je punya sugar level. Jadi mana dia kena pergilah ke klinik biasa untuk cek, ataupun ada kalau ada kat rumah tu alat-alat yang apa tu untuk jadi doktor sendiri. Kami akan tanya, jadi kami akan rekod daripada sugar level daripada 10 tu ke 9 ke 8. Maknanya bila ada turun penurunan tahap gula tu, maknanya ada keberkesanan dalam ayat-ayat yang diberi. Dan ayat-ayat yang diberi ni pun kadang-kadang terpulang kepada individu-individu. Kadang-kadang setengah penyakit tu, setengah sakit tu ada kecil manis, ada darah tinggi, ada kecil manis dengan sakit lain. Baik ni, agaknya kadang-kadang orang kita memang bila berubat kita nak speed up, nak sembuh cepat, kan. Ada tak penyakit yang memang ya, dia terletak pada apa juga, ketakwaan kita, keimanan kita, kesungguhan kita sama ayat tu macam mana? Kalau boleh man, saat lagi buang jin, saat lagi terus eloklah. Tak, sebenarnya dalam perubatan ni kena konsisten amalan tu yang diberikan. Yang kena yakin dengan ayat Quran. Kalau tak yakin susahlah. Kalau nak baik macam mana? Dan juga kalau macam kes ni kecil manis ni kan, dah tahu ayat-ayat ni boleh mengubahkan, janganlah pergi makan benda-benda yang manis lagi. Tak boleh lah, kenalah kawan. Kena pantang juga. Tapi Farah ni saya nak bagi tahu, saya tengok dengan mata kepala saya sendiri. Baru ni kat Langkawi, sepasang suami isteri datang dari Kuala Lumpur, tak boleh duduk sama, bergaduh, kira nak minta cerai. Sekarang ya Allah, very loving couple. Oleh Pergi merawat itu bukanlah nak ni saya tak dapat duit apa-apa pun, tapi nak bagi tahu ayat Quran itu kalau betul-betul kita amal. Sekarang dia orang sendiri mengaku, alhamdulillah, semalam pun makan ubi rebus dengan saya, telur suap, kata lekuk belakang depan saya, tapi kita nampak kehebatan ayat Quran itu. Tak itu lagi kan. Okey, kata bercakap tentang ayat-ayat Al-Quran ni, mungkin ramai juga yang nak tahu surah-surah pilihan kita kali ini untuk penyakit kencing manis. Okey, catat sila. Surah yang pertama ni surah Al-Anbiya, surah 21 ayat 62 hingga 73. Kedua surah Hud, surah 11 ayat 46 hingga 53. Dan surah nombor 3 ialah surah An-Nahli, surah 16 ayat 66 hingga 74. Dan juga surah Al-Mu'minun, surah 23 ayat 60 hingga 80. Ada kawan saya juga komplain malam ni, kadang ayat-ayat yang surah bagi ni kadang-kadang panjang sangat. Itulah dia penawar sebenarnya. Ya, betul. Ya, kadang banyak nak baca ayat sampai 2 helaian. Kamu habis dah subuh mengantuk. Tak adalah, kalau macam ayat-ayat yang kami bagi ni diibaratkan macam ubat. Kalau tak baca, maknanya tak makan ubat lah. Sama juga kalau dia makan, kalau dia baca sekali lah ubat dia makan. Jadi kena amalkan lah ya. Ini maknanya menunjukkan kesungguhan di sendiri, nak baik ke tidak. Nak bertanya pada Tuan Haji jugalah yang baru balik pada menunaikan umrah kan. Mungkin ada
orang kata cerita baru ni, pengalaman merawat di sana baru-baru ini, mungkin nak dikongsikan bersama dengan kami? Pertama, alhamdulillah ya, memang rezeki murah bagi saya dapat pesan sekali lagi. Dan kali ini perubatan khususnya untuk sakit kanser ya. Jadi alhamdulillah pesakit saya dapat membuat umrah dan daripada mula sampai akhir beliau sihat alhamdulillah, walaupun penyakit kanser usus dia pakai stoma. Jadi bila orang pakai stoma tu banyaklah dia punya cara-cara untuk membersihkan tawaf untuk buat ibadah itu dilakukan dengan baik dan alhamdulillah. Alhamdulillah, balik ni pun keadaan beliau alhamdulillah lebih sihat daripada sebelum tu pergi ke sana. Alhamdulillah, mungkin lepas ni ramai yang nak ikut haji pergi sana. Kan, package sekali terus rawatan sekali sana. Kami ada package umrah bulan 6, 11 bulan. Ada lagi ikut lah ya, dia katanya. Siapa yang nak pergi untuk khas untuk sakit. Baik, Ashraf, kalau kita lihat baru ni di Langkawi ini untuk makluman sama ya, ada juga kes-kes penipuan katanya bayar duit dulu masuk. Supaya tak ramai yang kena digunakan dalam keadaan. Jadi aspek yang mana yang berlaku di Langkawi yang satu mungkin sedikit ataupun mungkin salah faham, saya tak berapa faham ya. Sebab kadang apa yang kami lakukan ni adalah fisabilillah ya, untuk membantu orang, korbankan masa. Jadi benda-benda macam ni ada yang cuba ambil kesempatan terhadap kami, dan alhamdulillah ini kita tahu yang paling betul pada orang sakit. Maknanya sebab kami kalau berubat ya, pembayaran semua tu selepas itu Bukan sebelum ya. Bukan sebelum. Dan pusat rawatan inilah hidayah ya. Jadi jangan tersilap. Ni kadang-kadang dalam kegarahan ni biasalah semua kita akan orang suruh masuk duit, kita pun masuk ya. Jadi jangan kita cek dululah pastikan. Dan agaknya lagi yang terbaru nanti lepas ni di mana? Besok kami akan ada di Kota Kinabalu ya, dan hari Ahad di Kuching. Sibuk haji dekat Ashraf Muslim. Okay. Ada juga yang memuji kita lah bila rawatan cerai ni, kawan-kawan dia yang tak pernah buka Quran 5 tahun dah, dia buka balik Quran. Apa falsafah sebenarnya diperjelaskan rawatan Quran dengan keadaan digunakan juga, adakah turut membantu kita untuk lebih kasih kepada Al-Quran dekat diri dia. Misi kami ialah untuk memartabatkan penggunaan Al-Quran ini sebanding dengan perubatan moden ya. Itu pertama. Kedua, untuk mendekatkan individu ya, kepada Al-Quran. Sebab ramai antara sakit-sakit yang mungkin masa waktu usia muda tu dah kata Al-Quran, tapi dah lama tak baca, jadi lupa. Jadi dengan adanya perubatan ini, dia mendekatkan diri dengan Al-Quran ya. Itu salah satu daripada yang feedback yang kami dapat daripada pesakit. Kenapa mereka suka? Sebab dengan sendirinya dia orang dekat Al-Quran. Ada yang dah baik pun masih nak datang juga. Tak apalah Haji, saya dah baik, tapi kasih je lah ya Quran. Dan kita lupa Quran. Dan agaknya apa rahsia kalau ni macam Farah ke, lepas ni dia tak berminat nyanyi, tak berminat jadi nak jadi ni, nak jadi macam Ashraf. Apa yang perlu ada apa? Uish, bukan senang. Kena insaf dulu ke? Syaratnya apa yang perlu ada ni? Fatin ke kot nak jadi bohong apa ni kan? Ya apa syaratnya? Ashraf mungkin, pengalaman Ashraf ya? Pertama amalan lah, ibadah ya. Dan yang kedua keikhlasan hati. Senang lah komitmen tu. Kadang kami tidur pukul 5 pagi, pukul 4 pagi, pukul 3 pagi, dan Ashraf mungkin dapat. Nampak muda Ashraf Ashraf orang kata Ustaz raket lah. Kenapa tak pakai ni? Ustaz muda, okey. Ramai yang komplain tu kat Langkawi, oh macam ni dia pakai tak, sebenarnya apa ni dia berlaku daripada dalam diri kita sendiri, perubahan dalam diri sendiri, bukan pada pilih yang menggunakan segala-galanya. Jadi mungkin kita kena tunjuk yang kita ni seorang ikon yang bagus. Kena sesuai lah, berubah ya. Ya. Sampai-sampai itu terima kasih kepada Ashraf dan juga Tuan Haji Lokman. Farah, kita nak lihat Facebook kita Fatin. Cuba Fatin, mungkin Fatin boleh ni, sebentar lagi kita akan ungkapkan, bacakan apa-apa. Katanya sibuk sahabat-sahabat kita memperkatakan tentang kuih tradisional yang Aziz makan tadi. Karah ni? Kuih Oh, ada lagi sekat ni, tak berkarah ni. Sekat ni. Ni saya bagi kat Ashraf itu setong kan. Ada lagi dah. Dah makan ke? Makan. Sedap. Saya jadi topik karah sekarang. Facebook kita. Baik, sambil itu ada sikit bumat Farah.
Karnival Usahawan Tani telah diarahkan, arah supaya ditunda kepada 22 hingga 26 Jun. Ini nak adakan di Rembau, tapi diarah untuk memberi laluan kepada jamuan Hari Guru peringkat 9 malam ini. Yang dah tahu tu jangan datanglah ya untuk yang karnival ni, takut tersilap. Dah tunda bulan depan. Bulan depan. Bulan depan. Kerana malam ni disambut Hari Guru, jamuan Hari Guru peringkat 9. Ya, okey. Facebook. Okey, Facebook Silakan Fatih. kita hari ini. Dengan suara Fatih. Fatih. Nur Tak dapat, jauh. Zakia Zamritan mengatakan karat wajib tok saya buat menjelang raya atau bila-bila masa anak cucu balik ke rumahnya. Kalau tolong tok buat karat tak pernah jadi bulat, tapi tok buat semua jadi bulat dan comel belaka. Kalau makan karat habis berterabur karat sebab rangup sangat. Nak makan karah, kena makan dengan sopan dan ayu. Wah, memang best cicah karah dengan air kopi. Karah ni lebih sedap kalau kita ambil nyok muda. Kenapa? Yang kena yang kena. Bila Kalau Aziz muda tu, speaking. mata ramai-ramai sikit. Allah. Ni suap dengan kopi dia sah. Kita nak cara makan. Dan jangan beli karah yang keras tu. Yang ni bagus ni, halus lah. Ini bermakna ketelitian orang yang buat tu Mudah bagus. kita nak makan. Boleh bayangkan kalau nak darah buat, orang akan memilih minang yang ni dulu. Sebab halus, tertib. Mana teliti dia tu. Okay, saya kena Fatih? belajar buat yang macam ni lah. Okay. Fatih, ada soalan apa-apa nak tanya? Rasanya kalau untuk kuih karas tu ada lagi satu persamaan. Kalau saya terkeliru, ada satu kuih tu nama dia cakar ayam. Cakar ayam dia warna gelap-gelap sikit. Dia bulat. Itu ayam, apa sumpah jadi ayam tu lagi. Cakar ayam, okey? Cakar ayam tu kita gunakan ubi keledek. Ubi keledek masak campur dengan gula merah ke, gula kabung ke kan. Dekat kampung saya famous kuih tu. Oh, memang sedap. Kat belah Kedah pun Tapi terbaik. kalau hari ni asal tak bagi makanan sebab cakar ayam tu manis. Tak boleh. Okay, kita avoid kencing manis. Okey. Dengan kata kita ada lagi komen daripada Facebook yang Tengok, kita Farah, nak tengok. baca, guys. Tengok, okey. Apa lagi komen Facebook? Okey, Farah boleh baca ke Farah? Minta tolong sangat-sangat. Tolong minggu depan bahaskan tentang sakit kanser tekak. Saya minta tolong sangat. InsyaAllah Tuan Haji ya. InsyaAllah. Fazal Mak Isa minta apa tu, Ashraf baca surah. Sengaja kita tak suruh baca, kita nak anda cari, kita dah bagi ayatnya dan anda cari baca nak sendiri. Belajar baca Quran. Nora Aziz perlu mengatakan, Nora Aziz tau. Bagus sangat topik ni. Sekarang ni bukan saja yang berumur mengidap diabetes, malah yang muda-muda sudah mengidapinya. Aziz. Kena jagalah kerana dilaporkan diabetes ni menduduki tangga ketiga ni. Ketiga yang bahaya kepada kita. Di Amerika ia nombor 1. Tak apa, tambahkan gula dalam senyuman. Tapi jangan banyakkan gula dalam makanan minuman. Tak itu. Senyum sikit ha. Hari ni Fatin nampak menarik sikit dia punya mata tu kan. Dia comel. Masa sentuhan Syarifan Nur ni. Saya ni dia lagi menyalahkan lah. Wah, Semuanya- dia Ayu dah ada matang. Semua harapnya dapat bertemu jodoh cepat lah. Saya tak mahu anda masuk dalam statistik lambat kahwin lah. Amin. Tak apalah, wanita sekarang okey kan. Okey, apa pun kita harap kita semua bersepadu, bersatu. Jangan jadi macam terminal bersepadu Bandar Tasik Selatan. Nama dia bersepadu tapi tak bersepadu. Syarikat buat jadi kaunter tak cantik, tak comel ya. So tukarlah nama tu. Tak itu. So terima kasih Tuan Julaman. Sudi bersama. Terima kasih, Dan Ashraf. esok kita ada KRU. Ya. Awas.